Selamat berbuka korang. So, saya sekarang berada dekat Surau Mutiara Damansara di mana pihak surau menyediakan jualan seperti nasi biryani kambing dan beberapa menu lain. Dan ditambah pula kita punya pelajar IPT Skill juga menyediakan beberapa menu seperti kita ada dalca, kita ada ayam masak merah. So, kalau korang nak tahu, tolong tengok video ni sampai habis. Macam yang korang nampak dekat belakang ni, para pelajar kita tengah rushing nak prepare bahan untuk majlis berbuka sekejap lagi. Aktiviti ni merupakan salah satu pembelajaran mereka. So, dekat sini korang kita ada 70% amali, 30% je teori tau korang. So, belajar dekat sini memang sangat fun dan dijamin dan confirm takkan bosan. Dekat belakang Sarah ni sekarang pelajar kita tengah goreng ayam tau korang. So, kena make sure garing dan sedap. Sebab kejap lagi diorang nak buat ayam masak merah. Yang tengah tengok tu, ada ke yang dah habis sijil Kemahiran Malaysia tahap 3 tapi tak tahu nak sambung tahap 4 dekat mana? Korang sambunglah dekat sini sebab kita orang sangat mengalu-alukan kehadiran korang semua. Tak kisahlah daripada kolej kerajaan ke atau swasta, semua pun boleh. Students pun dah siap sedia untuk membantu jemaah surau dan serve kita punya tetamu. Macam yang korang nampak, memang banyak sangat menu-menu tambahan lain, dessert-dessert yang confirm memang sedap. Kita pun ada sediakan tempat duduk khas untuk VIP dan juga parents yang datang. Macam yang korang nampak ni, meja semua disusun dengan sangat kemas dan teratur tau. Mana lebihan makanan yang kita ada dan juga banyak sangat menu ekstra lagi yang kita akan agihkan kepada jemaah surau. Saya sekarang bersama dengan salah seorang kru kita atau pelajar IPT sendiri yang mana turut tolong membantu kita punya staf surau lah kan. Jadi nak tanya kepada awak, boleh kenalkan nama awak dan saya nak tanya soalan pandangan awak tentang aktiviti hari ini dan apa manfaat yang awak dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imir Baudullah, pelajar pada IPT Skill. Hari ni kita orang dekat Surau Mutiara ada buat buka puasa bersama IPT Skill di mana ada beberapa pelajar, antaranya saya akan membantu untuk serve makanan untuk jemaah. Jadi apa manfaat yang awak dapat hari ini berdasarkan program yang hari ini? Manfaat saya untuk hari ini, saya dapat belajar communicate dengan orang, dapat kenal lagi banyak orang. Happy lah dapat nampak orang dapat makanan, yang family datang dengan family. So korang kat sini banyak sangat pelajar kita dapat orang kata knowledge, ilmu dan pengalaman, betul tak? Betul. Alright, terima kasih Emir. So thank you so much korang. Bye. Kemasukan 2025 dah dibuka. Cepat daftar sekarang sebab kemasukan kali ni sangat terhad.